Rasulullah dah pusing kiblat dia. Jadi dia orang dalam keadaan solat pun, tengah solat di Masjid Nabawi pun pusing. 180 darjah. Mutawif punya pandai kan. Ada betul yang ramai saya dengar dia sebut 360 darjah. Semua pusing. Tinggal tengok dia sama minit lah. 160 darjah kan. Jadi itu adalah Masjid Qiblatain. Kita hanya lalu saja. Kalau sultan tak boleh sultan nampak. Jadi kita akan terus pula ke kawasan peperangan Khandaq ataupun dipanggil Masjid Tujuh. Di kawasan tu nanti ada masjid dipanggil Masjid Khandaq dan juga ada beberapa camp yang dipanggil masjid juga. Kita akan boleh tengok berdekatan dengan sebuah bukit yang namanya Bukit Silap. Bukit Silap, Sin Lam Ain. Bukit Silap ni berdekatan dengan Bukit Uhud. Masjid Fatah ataupun Masjid Nabi SAW. Di situlah Nabi duduk sewaktu gali tarik. Jalan yang kita tengah lalu sekarang ni, ini adalah tarik kita. Inilah tarik yang digali yang kita tengah lalu sekarang ni. Sebab itu adalah kemah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian belakang, tengok belakang ini yang bawah ni adalah Sayyidina Umar. Azam pas nampak belakang. Kemah-kemah tu. Atas ini adalah Masjid Fatah. Ini yang berlakunya peperangan Khandaq, yang mana jalan ini adalah parit yang digali berlaku semasa tahun tahun ke-5 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah, yang mana ketika itu kekuatan kafir Quraisy adalah sebanyak 10,000 kekuatan tentera. Ketika itu bukan sahaja mereka nak berperang dengan umat Islam, tapi dia nak hapuskan terus Islam dari muka bumi. Jadi sebab itu bila Nabi SAW dapat tahu benda ni, kekuatan umat Islam 3,000 sahaja. 3,000 kekuatan tentera sahaja. Nabi panggil para sahabat berbincang dan minta syur para sahabat, macam mana kita nak buat. Jadi beberapa sahabat daripada Salman Al-Farisi, yang mana dia beritahu, wahai Rasulullah, di tempat kami dulu kalau nak perang besar dengan musuh yang hebat, maka kami akan buat, kami akan gali tarik dan kemudian musuh tak tahu benda tu, musuh nak serang kita, kurang-kurang separuh daripada musuh tu dah masuk dalam